Hai, Assalamualaikum semua. Hari ini kita beri penghormatan kepada seorang insan yang menjadi payung kepada negeri Selangor, iaitu Duli Yang Maha Mulia Sultan Sharafuddin Idris Shah. Baginda adalah Sultan Selangor yang ke-9. Baginda diputerakan pada 24 Disember 1945 di Istana Jemaah Kelang. Baginda ditabalkan sebagai Sultan Selangor pada 22 November 2001 menggantikan ayandanya yang telah mangkat. Di bawah naungan baginda, Selangor bukan hanya pesat membangun tapi juga kekal menjadi negeri yang harmoni, aman dan penuh kemajuan. Baginda turut memayungi agama Islam di negeri ini sebagai ketua agama, mendoakan kesejahteraan seluruh rakyat. Setiap tahun 11 Disember diisytiharkan sebagai cuti negeri Selangor sempena hari keputeraan baginda. Walaupun tarikh lahir asalnya pada 24 Disember, tapi kenapa 11 Disember dipilih bagi menghormati cuti hujung tahun? Hari keputeraan ini mengingatkan kita tentang warisan, tentang perpaduan dan tentang hubungan antara sultan dan rakyat di negeri Selangor. Kita panjatkan doa semoga Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan umur baginda, dikurniakan kesihatan, kebijaksanaan dan keberkatan dalam memimpin negeri ini. Semoga Selangor terus maju, terus makmur dan terus dirahmati dari kami semua, rakyat negeri Selangor. Dengan penuh takzim, daulat tuanku. Selamat Hari Keputeraan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor.